Assalamualaikum guys, selamat kembali ke Haris Zone. So, video tu hari ni Abang Zone, sebelum tu Abang Zone nak ucap banyak terima kasih kepada semua penonton dan fans Abang Zone kerana subscribe kepada Abang Zone, kerana Abang Zone dah dapat 100k subscribers. Dan ada benda special, video special untuk hari ni, iaitu tengok ni guys. Korang boleh tekakan dalam komentar ni ada apa. Ya, setiap YouTuber bila dapat 100k subscribers akan dapat silver play button. So, dalam kotak ni ada silver play button, which is Abang Zone akan unbox untuk hari ini. Jadi, jangan buang masa lagi. Mari kita teruskan video unboxing kita untuk hari ini. Let's go. Okay. Sebelum tu, kita ada surat daripada pasukan YouTube. Okay, so ini adalah ni kad dia. So kat sini ditulis, congratulations on your subscribers milestone. We are honored to take part in recognizing your achievement and want your experience to be exceptional. This award was inspected and packaged with great care by Rick. Okay, terima kasih banyak Rick. If your award was damaged during shipping or area, ini tak penting. Ni barulah surat daripada YouTube. Dan di sini kata, do you remember your first subscribers? Remember your 100th or your 1000 subscribers? Ya, Abang Zul ingat Abang Zul pernah dapat 1000 subscribers time masa Abang Zul di college. And di sini tulis, chances are you do, and we know that you'll definitely remember your 100,000 subscribers. Of course, Abang Zul akan ingat selama-lamanya. Your fans may have found you while searching YouTube, learn about you through a friend, or maybe you show up as a recommend video. No matter how they came to your channel, your audience stay and their numbers increase because of you and the community you've built. We're proud to honor your impressive milestone of reaching 100,000 subscribers with the Silver Creator Award. Congratulations! We know that you have many more stories to share with your community, and we know your fans can't wait for you to amaze them even more with your commitment and creativity. So, keep creating, keep building. We can't wait to see what you do next, and we're here to support you along the way. And who knows, when you reach your 1,000,000 subscribers, coming soon, we may just write you and ask, do you remember your 100th subscribers? Yours sincerely, Neil Mohan, YouTube CEO. Terima kasih banyak Encik Neil Mohan kerana hantar dan beri ucapan yang terbaik. Beri ucapan yang terbaik. Thank you so much pada Encik Neil Mohan. Okay, so itu saja untuk YouTube. Sekarang kita, ini dia guys. Yes, finally, the silver play button guys. Apa suka. Akhirnya. Tengok ni, nama Abang Zul dekat dalam ni kalau kau main nampak dah. Okay, so inilah dia guys. Silver play button guys. Akhirnya guys. So sekian lama Abang Zul dah lama tunggu-tunggu saat ni untuk dapat silver play button ni. Abang memang happy guys. So happy. Disebabkan korang support Abang Zul, Abang Zul tak akan dapat silver play button ni. Tapi terima kasih pada semua yang telah support Abang Zul. Akhirnya silver play button guys sekarang berada di tangan Abang Zul. Yeah, Abang Zul telah cipta sejarah. Okay. So happy. So next time kita akan cuba dapat 1 juta subscribers pula. Dan korang boleh tahu lah macam mana rupa 1 juta subscribers tu ya. So inilah dia guys, silver play button. Dan apa lagi dalam kotak ni ada? Kita ada benda ni, recognizing your team. Okay. So inilah dia rupa 1 juta, dan ini rupa 10 juta. Okay, 10 juta dapat diamond play button. Dan untuk 1 juta ialah emas play button. Tapi masa sekarang ni kita dapat silver play button aja. Okay. Ya guys, akhir dia.
abang rasa happy. Okay, abang Zul rasa tak ada dah kan? Tak ada apa-apa kan? Okay, tak ada apa-apa. Dah kosong dah. Okay. So, ya, itu saja untuk hari ni. Kejap. Hari ni bukan abang Zul nak buat unboxing silver play button. Seperti abang Zul dah janjikan, hari ni abang Zul akan buat unboxing dan buat video Q&A 100k subscribers special. Ya guys. Ya guys. Tak apa, abang Zul okey. Apa fungsi Q&A ni adalah pada subscribers yang telah bagi soalan pada abang Zul dah screenshot dan save soalan korang dan abang Zul akan jawab soalan korang hari ini. Okey. Jadi ya, mari kita mulakan video Q&A kita untuk hari ini. Let's go. Alright guys, mari kita mulakan video Q&A kita. Alright. So, soalan pertama daripada Moonchild 620. Dia ada 5 soalan. Wow, 5 soalan. Last time dia bagi 3 tak silap. Okay, dia bagi 5 soalan. Alright, soalan pertama. Abang, kenapa jarang buat video short 10 favourite Kamen Rider? Okay, itu soalan pertama. So, abang Zul akan jawab soalan satu persatu dulu. Okay, soalan pertama untuk jawapannya adalah, okay, disebab kenapa abang Zul jarang buat video short top 10 favourite Kamen Rider tu sebab tak berapa banyak view lah bila abang Zul post video top 10 tu. Walaupun abang post evolusi Kamen Rider Ichigo, tapi still tak banyak view. So abang Zul teruskan lah buat video top 10 Ultraman tu. Tapi lepas abang Zul dah tengok balik video top 10 Kamen Rider tu, rasa macam apa, kena buat jugalah video top 10 Kamen Rider tu. Walaupun tak banyak komen atau banyak view, tapi abang Zul teruskan je lah. Okay. Alright, dan ada itu sebab pertama. Sebab kedua, abang Zul memang busy. Time masa abang Zul tengah college tu, abang memang busy, tak sempat nak buat top 10 video Kamen Rider tu. Okay. Next. Okay, soalan kedua. Kenapa abang sangat suka Ultraman? Oh, soalan yang bagus. Kenapa ya abang Zul suka Ultraman? Sebab ramai orang suka pun Ultraman. Abang rasa abang tak tahu kenapa abang Zul suka Ultraman. Ever since abang tengok Ultraman Cosmos, Ultraman Cosmos, abang dah start suka lah. Jawapannya dah suka je. Tu je jawapan dia. Alright. Soalan ketiga. Abang tonton Ultraman pertama kali itu Ultraman apa? Ultraman Cosmos. Soalan keempat, siapa Kamen Rider yang menurut abang Karen? Karen ni maksudnya hebat lah. Abang Zul rasa wizard lah sebab dia macam chill je. Tak ada dah rasa macam ganas sangat. Dia just chill je. Dia punya karakter pun chill juga. Okay. So itulah Kamen Rider wizard yang hebat atau Karen. Alright, next. Soalan terakhir daripada Moonchild iaitu Ultraman Kaiju Seiji yang abang paling benci. Maaflah kalau ada yang mungkin sulit bagi abang kerana saya dari Indonesia. Jadi maaflah abang. Okay, tak apa Moonchild. Okay, Ultraman yang abang Zul paling benci dan Kaiju abang Zul paling benci dan alien paling abang Zul paling benci iaitu Ultraman Trigger. Ya, Trigger. Okay, so itu Ultraman. Kaiju pula yang abang Zul paling benci. Kaiju pula abang Zul yang paling benci. Abang Zul rasa tak adalah apa kaiju. Abang Zul tak rasa kaiju abang benci pun sebab semua kaiju abang suka. Okay. Okay, bagi alien yang abang paling benci adalah Alien Guts. Yes, Alien Guts yang abang Zul paling benci. No. Okay, so itu je Ultraman, Kaiju dan Seiji yang abang paling benci daripada Moonchild 620. So itu daripada Moonchild. Next, daripada Blaze_edits, bukan edits, ada Z 02. Soalan pertama daripada dia, kenapa suka Ultraman? Soalan yang sama daripada Moonchild. Okay, abang Zul suka Ultraman sebab abang Zul suka. Soalan kedua, Ultraman favourite abang siapa? Of course, Ultraman Noah. Dewa Ultraman. Itu yang abang paling suka. Okay, so itu favourite Ultraman abang lah. Dan favourite kedua abang Zul adalah Ultraman Nexus. Okay, next daripada Gates Fan Sekai. Sebutan dia betul ya. Okay,
Daripada Encik Gates, dia kata, salam dari Indonesia bang. Okay, hello Gates. Kalau Encik Gates tengok video Q&A ni, Abang Zul sekarang tengah baca soalan. Sabar. Abang Zul sekarang tengah baca soalan Encik Gates ni. Okay. Dia kata, apa tokusatsu pertama yang awak tonton? Ultraman. Simple je, Ultraman. Ultraman yang pertama yang Abang Zul tengok. Okay. Next, daripada Ahmad Khidir _0. Okay, dia kata, pertama, dia ada 2 soalan pada Abang Zul. Pertama, apakah abang memiliki kad Ultraman kesayangan abang? Okay, so far dulu Abang Zul tak pernah pun simpan kad Ultraman sebab dulu mereka tak pernah pun jual kad Ultraman dan Abang Zul tak pernah pun ada kad Ultraman. Tapi Abang Zul adalah simpan kad favorite Ultraman Abang Zul, which is dalam kotak dan abang malas nak ambil. Tapi okay lah, abang tunjuk. Sekejap Okay, ini je kad yang paling abang suka, which is ni, Ultraman 3. Kalau korang nampak, ya, nampak? Ni lah kad yang abang simpan sebab dia hebat. Okay, so soalan kedua, so itu soalan pertama bagi Ahmad Khidir. So itu kad yang abang milik, kesayangan abang. Next, soalan kedua, kaiju atau monster favorite abang siapa? Semangat bang, semoga cepat dapat 100k subscriber. Thank you Encik Ahmad Khidir _0. Abang Zul dah dapat dah 100k subscriber, so thank you for the support. Alright, so kaiju atau monster favorite abang adalah Gata Nozawa atau Gata Notor, which is final boss Ultraman 3. Yes, sebab benda tu kenapa Abang Zul suka kaiju tu, sebab benda tu seram and Abang Zul suka design dia, nampak macam Megalodon lah. Macam Megalodon. Memang nice lah design dia. And yeah, so itulah favorite kaiju monster abang, Gata Nozawa atau Gata Notor. Alright, daripada okay, soalan berapa dah ni? 1, 2, 3, 4, 5. Soalan kelima iaitu Ultraman _0 edit ada Z besar gaming. Yeah, so dia ada 4 soalan. Dia tanya, apa Ultraman favorite Abang Haris? Okay, tadi Abang Zul sebut Noah dengan Nexus. Sekarang ni Abang sebut Ultraman favorite Abang adalah 3. Of course, 3 favorite Abang. And soalan kedua, apa Kamen Rider kesukaan Abang Haris? Okay, Kamen Rider nya tadi Wizard, sekarang ni Oz. Kenapa Oz? Sebab setiap kali dia henshin je, lagu dia keluar. Nice, abang suka. Okay, soalan ketiga, Abang Haris tonton Ultraman dan Kamen Rider tahun berapa? Okay, untuk Ultraman, Abang Zul tengok Ultraman time masa Abang Zul tadika, dan Abang Zul rasa tu tahun 2010 lah. Okay, dan bagi Kamen Rider pula, Abang Zul tengok Kamen Rider Wizard dan Abang Zul tengok tu time masa tahun 2017 lah. Okay, alright, so itulah dia Abang Zul punya soalan ketiga. Next, soalan keempat, apa kaiju kesukaan Abang Haris? Okay, tadi kata Nozawa atau kata Notor. Jadi kali ni of course Gumura. Yes, Gumura. So yeah, itulah favorite kaiju Abang Zul, Gumura. Okay, next soalan daripada Anaki Raif tolak C1I. Okay, dia ada 5 soalan Q&A. Ditanya, apa Ultraman favorite abang dan kenapa? Okay, Abang Zul nak pergi ke Ultraman Leo. Sebab kenapa Abang Zul pilih Ultraman Leo? Sebab Abang Zul suka dia punya kung fu lah, serangan kung fu dia. Abang memang suka tengok-tengok cerita filem macam kung fu lah, macam Karate Kid, semua tu lah. Okay, so itu soalan pertama. Soalan kedua, kenapa Ultraman Power tak muncul atau menolong di series Ultraman lain dan hanya muncul di movie tertentu? Well, tak sure kenapa. Banyak-banyak kaiju dekat Tyrant sebabkan satu fusion Tyrant yang abang suka. Contohnya Alien Icarus. Ada ke kaiju fusion dengan Tyrant? Abang Zul tak ingat lah. Tak, Abang Zul pun tak tahu. Okay, soalan keempat, kalau disuruh pilih, abang nak jadi Ultraman apa? Nak jadi Ultraman apa ya?
Itu impian Abang Zon tu masa Abang Zon kecil. Okay, Ultraman Cosmos. Biar apa Abang Zon nak jadi kawan dengan Kaiju. Okay, soalan kelima. Jika sebuah ayah dah tak buat Ultraman atau masih, cuba buat Ultraman abang sendiri. Abang kena nak buat abang sendiri. Okay, abang dapat Ultraman Katana. Okay, Ultraman Katana ni dia apa? Dia adalah Ultraman Samurai. Dan dia ada katana. Katana ni pedang dia lah. Sebab tu lah nama pedang tu katana. So itulah keadaan Ultraman. Just imajinasi Abang Zon lah. Okay, Ultraman Katana. So itulah dia soalan kelima. Next, kita ke soalan seterusnya daripada Zero_Sensei. Alright. Dia ada 3 soalan juga. Soalan pertama, dalam banyak-banyak form Zero, form mana yang abang paling suka dan kenapa suka? Form Ultraman Zero bagi form dia adalah Shining. Yes, Shining. Kenapa Shining? Sebab Abang Zon suka dia punya color timer dia tukar dari bentuk oval ke bentuk diamond. Sebab itulah Abang suka Ultraman Zero dalam form Shining. Alright. Kedua, sebutkan 3 Ultraman yang Abang suka dari Showa, Heisei dan Wira. Dan kenapa suka? Ini nak tahu kenapa ya. Okay, so 3 Ultraman ya dari Showa, Heisei dan Wira. Okay, pertama of course Ultraman Hayata. Kedua, ketiga Regulus. Yes, Regulus. Okay, pertama Ultraman Hayata Abang suka sebab dia adalah original. Kedua, 3 tu sebab dia adalah first Ultraman yang Abang Zon tengok masa Abang Zon kecil. Dan Regulus sebab dia ada serangan Kung Fu dia. Sebab Abang Zon suka. Okay, Kung Fu atau martial arts. Okay, next, ketiga Fusion Orb dan G yang abang paling suka. Okay, Fusion Orb bagi Ultraman Orb adalah Lightning Attacker. Sebab design dia macam armor lah. Dan itulah sebab tu abang suka Ultraman Orb Lightning Attacker. Next, G adalah Magnificent punya Fusion. Yes. Kenapa? Sebab abang suka, sebab sekali lagi macam nampak macam dia ada pakai armor besar. So itu dia. Soalan seterusnya adalah Dark Faras 29. Kata kat sini, buatnya pakai aplikasi apa bang? Tanya. Okay, Abang Zon edit video pakai CapCut dan DaVinci Resolve. CapCut dia boleh pakai dalam phone atau laptop. Tapi bagi DaVinci Resolve kena pakai laptop. Okay. So itulah dia daripada Dark Faras 29. Seterusnya, Alif Gabut. Dia ada 3 soalan. Soalan pertama, abang umur berapa? Oh sorry ya, Encik Alif, Abang Zon tak boleh sebut nama Abang Zon. Tak boleh. Dilarang. Okay, kedua, abang asal negeri mana? Abang Zon asal dari Selangor. Tapi Abang Zon takkan bagi alamat. Negeri je. So Abang Zon dari negeri Selangor. Negeri Selangor, Malaysia. Okay, next. Ketiga, abang sokong MU ke MC? Oh god. Abang Zon tak minat bola lah geng. Sorry pada fans MU and Man United dengan Man City. Abang Zon hanya tengok Formula 1 je. So Abang Zon minat itu je. Okay, untuk jawab soalan tu, abang Man United lah. Man United sebab Man United. Okay, so itu soalan daripada Alif Gabut. Next, kita ada soalan daripada Encik seorang pencari Diamond _91. Okay, dia ada 4 soalan. Abang dah buat konten berapa tahun? Sejak 2021 Abang Zon start buat konten. Okay, sebenarnya Abang Zon start buat konten time masa abang dari 2 tahun lepas lah. Okay, macam ni. Abang Zon start buat konten pada 2018. Tapi bila Abang Zon dalam lama buat konten ni, phone lama Abang Zon dah rosak. So dapat phone baru. Malang sekali Abang Zon tak ingat password Google account Abang Zon. So Abang Zon decided untuk buat lagi satu Google account and buat YouTube channel baru. Dan di situlah di mana Abang Zon start create content Abang Zon lah. Okay, pasal Ultraman apa semua tu. Okay. Abang suka Ultraman apa? Okay, soalan kedua daripada seorang pencari Diamond. Dia kan tanya suka Ultraman apa? Sorry, pening sikit. Okay, Abang Zon suka Ultraman Max. Ketiga, edit pakai apa? Abang Zon edit pakai CapCut dan DaVinci Resolve. Okay, seterusnya,
Dah habis belajar ke? Sudah, tapi sekarang ni Abang Zon tengah belajar lah dekat universiti pula. Okay. Next, daripada Super Ultraman 13. Dia tanya, Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam Encik Super Ultraman 13. Ini soalan saya, apakah Ultraman favourite Abang Zon? Okay, soalan saya. Okay, banyak favourite, tanya pasal soalan favourite Ultraman ni. Okay, favourite Ultraman abang adalah Dyna. So, itu soalan daripada Super Ultraman 13. Next, kita ke soalan seterusnya adalah Agus Blizzard. Dia tanya, Ultraman apa yang paling abang suka? Paling abang suka, of course, Ultraman Nova. Itu ya Ultraman yang abang paling suka. Next, daripada Daniel 11 tolak M3Y. Dia tanya, bang nak tanya, sebab apakah yang buat abang memulai kerjaya sebagai seorang YouTuber Ultraman? Itu saja. Okay, Abang Zon sebenarnya buat YouTube ni sebab ada seorang masa dulu Abang Zon tengok satu YouTube video ni, nama dia EventTube lah, EventTube, dan konten dia adalah buat unboxing mainan-mainan. Dan bila Abang Zon tengok je video dia, Abang Zon rasa macam nak buat video unboxing mainan juga. Tapi masa tu Abang Zon bukan sekolah rendah dulu lah. And then bila Abang Zon dah masuk sekolah menengah, baru Abang Zon buat konten. Jadi ya, Abang Zon buat konten ni just untuk cari masa lampang lah. Dan masa abang ada free time tu, Abang Zon just buat konten video lah. Okay, so itulah sebabnya Abang Zon start buat YouTube channel. Okay, next daripada Syah Belaisi. Abang Zon sebut tu betul lah ya. Okay, kalau abang salah, sorry. Okay, abang buat konten demi untuk apa? Okay, abang buat konten ni sekali lagi abang buat je. Abang just buat untuk just cari isi masa lapang Abang Zon lah. So, sebab tu lah Abang Zon buat konten. Okay, next daripada Azka tolak Putra 89. Dia ada dua soalan. Q&A. Bagaimana abang suka Ultraman? Bagaimana abang suka Ultraman dia? Oh, maksudnya dia apa? Macam mana abang suka Ultraman? Tak tahulah kenapa abang suka Ultraman. Abang memang tak tahu. Abang tak tahu kenapa abang suka Ultraman. Abang masih tak tahu, tak jumpa jawapannya. Tapi tak apa, mungkin satu hari nanti kenapa abang suka Ultraman. Okay, soalan kedua, kenapa buat top 10 Ultraman? Itu aja bang. Okay, kenapa buat top 10 Ultraman? Again, saja nak cari isi masa lapang untuk buat video-video top 10 ni. Next, daripada Virus Daud 8. Dia ada dua soalan juga. Abang, saya ada dua pertanyaan sekaligus. Boleh Virus? Okay, dia ada dua soalan. Soalan pertama, kenapa Encik punya idea untuk buat video top 10 subscribers favorite Ultraman? Okay, so dulu Abang Zon buat evolusi Ultraman dan Kaiju apa semua tu. Tapi lepas saja Abang Zon nak buat semua evolusi apa semua tu, Abang Zon rasa macam nak buat video, short video apa pula. Sebab kalau tak buat apa-apa, nanti Abang Zon hilang lah subscribers Abang Zon. So di situ di mana Abang Zon decided untuk buat top 10 favorite top 10 subscribers favorite Ultraman dan Kaiju. Kedua, macam mana abang tahu apa itu Ultraman? Macam mana abang tahu itu Ultraman? Hello, Abang Zon tengok Ultraman Cosmos. Dah sebab nama semua tu dah ada kat sini, dan bila Abang Zon tengok nama, itulah Ultraman-nya. Okay, so dah itu saja. Oh ya, saya sebenarnya dari Indonesia tapi saya boleh cakap bahasa Melayu. Salam dari Indonesia. Waalaikumsalam Virus. Okay, harap Virus sihat di sana. Okay, so yeah, itu daripada Virus Daud 8. Seterusnya daripada Ultraman 35866. Dia wow, ada 10 soalan. Weh, 10 soalan. Kau biar betul. Okay, tak apa, abang jawab je lah. Okay, apa-apa untuk subscribers abang. Okay, daripada Encik Ultraman 35866 tanya. Okay, kita mula daripada 10 lah. 10 countdown. Okay, kita mula daripada 10. Dia tanya, abang, video pertama abang kat mana? Okay, nak tahu apa video nama abang? Okay, video pertama abang Zon apa? Video main Roblox. Ya guys, itu video pertama Abang Zon. Abang Zon main Roblox dengan adik-adik Abang Zon. And so far okay jugalah, tapi tak berapa banyak view. Okay, walaupun Abang Zon dah cuba semangat untuk bagi sedikit lawak-lawak, tapi tak berapa jadi. So yeah, itu video pertama Abang Zon lah, video Roblox. Okay, ke-9, abang bila masuk universiti mana? Okay, Abang Zon dah lama dah masuk uni. Sekarang ni Abang Zon tengah cuti, and Abang Zon akan masuk balik ke semester kedua pada 2 November.
So Abang Zon dah masuk universiti masa bulan bulan 7. Bulan 7 Abang Zon dah start masuk uni. Ke-8, Abang pernah sekolah kat mana? Abang sekolah dekat Taman Tun Dr. Ismail. So di situlah di mana Abang Zon sekolah. So soalan ke-7, Abang kenapa suka Ultraman? Abang suka Ultraman mana dan kenapa? Ultraman Ginga atau Ultraman Nexus? Of course, Ultraman Nexus. Kenapa Ultraman Nexus? Sebab ada Ultraman Nova. Okay. Ke-6, Abang lebih suka mana? Moboy, Upin Ipin atau Agent Ali? Tiga-tiga Abang suka tau. Abang rasa Abang kena go with first Moboy, so Agent Ali. Kedua, baru Agent Ali. Ketiga, baru Upin Ipin. Sebab kenapa Moboy? Sebab Moboy dia ada kuasa elemental dia, which is hebat and I like it. Okay. So itu Boboiboy. Agent Ali pula pun okey juga. Abang suka dia punya jalan cerita dia pun okey, ada series juga. Dan Upin Ipin. Upin Ipin pun boleh lah. Dia konten pasal budak-budak, and Abang Zon memang suka Upin Ipin sejak Abang Zon tadika lagi. Tapi sekarang animasi Upin Ipin dia macam over sikit lah. Bagi Agent Ali dengan Boboiboy tu boleh jugalah, okey je. Okay. Dan Abang nak add lah lagi satu kartun yang Abang Zon suka, iaitu Miraculous. Kalau korang tak tahu Miraculous tu apa, korang boleh check dekat YouTube channel dia orang. Di situ lah Abang Zon suka tengok cerita Miraculous. Miraculous ni dia pasal dua superhero ni, dan dia orang samakan bandar Paris lah. Kalau korang nak tengok Miraculous, korang boleh pergi ke YouTube channel dia orang and enjoy the episode lah. Okay? Abang sebenarnya suka lah Miraculous. Dulu Abang rasa macam tak berapa cam lah dengan cerita tu. Tapi lama-lama kemudian lepas kawan-kawan Abang Zon tunjuk cerita Miraculous ni, Abang dah start suka lah. Okay. Tapi still, Ultraman still number 1 Abang. Okay. Soalan ke-5, Abang kenapa suka Ultraman? Sekali lagi, Abang tak tahu kenapa Abang Zon suka Ultraman. Bila ada Ultraman, sebab bila Abang Zon tengok cerita Ultraman Cosmos je, Abang Zon suka. Mungkin sebab Abang Zon suka tengok dia orang lawan raksasa lah kot. Okay. Next, Abang suka channel mana? YouTube channel. Well, Abang Zon suka satu YouTube channel ni, iaitu Mr. Bolen. Ni YouTube channel dia. Kalau kau tak tahu Mr. Bolen ni siapa? Mr. Bolen ni dia cerita tentang pasal benda-benda berhantu, misteri apa semua tu. Abang suka tengok tu. Setiap malam Abang Zon selalu tengok video dia. Kalau korang berani tengok video dia waktu malam, silakan. Shush. Macam je. Okay, sorry ya. Ketiga, macam mana Abang dapat audio track? What? Okay, Abang Zaman tak tahu apa nak jawab soalan ni, tapi Abang just leave it empty lah, kosong je jawapannya. Okay, kedua, macam mana Abang tahu apa tu Kamen Rider? Macam mana Abang tahu tu Kamen Rider? Sebab setiap Kamen Rider mesti ada tali pinggang. Macam tu lah Abang Zon tahu Kamen Rider. Okay. Okay, last question. Bang, berasal dari mana? Abang dari Selangor, Malaysia. Next, daripada Didi tolak V1B. Okay, dia ada 4 soalan. Soalan pertama iaitu edit pakai aplikasi apa? Abang Zon pakai aplikasi CapCut dan DaVinci Resolve. Okay, soalan kedua. Total harga semua figure Abang berapa? Okay, so semua total kalau korang nampak. Kalau korang nampak kat atas sana, itu semua Abang punya figura. Okay, harap korang boleh nampak lah. Kalau korang boleh nampak. Sekejap. Okay. Bantu sekali lagi. Ni dia. Ni semua ni. Bantu je. Semua sama. Nampak? Dah penuh dah. Dah tak ada tempat nak letak. Total bagi tu ada yang dalam 120 atau dalam, ada yang 100, ada yang macam 80, 70 macam tu lah. Itu semua harga dia lah. Okay. Ketiga, tahu Ultraman atau Transformers dari mana? Of course, Ultraman dari planet M78, Transformers dari planet Cybertron. Abang bukan tengok Ultraman je, abang tengok Transformer pun. Okay. Bagi peminat Transformer, angkat tangan di komen. Okay. Keempat, Kaiju dan Ultraman kesukaan Abang. Okay, keempat bagi Kaiju, Abang Zon suka Vakishim. Sebab Abang suka design dia berwarna orange dan biru. Dan dia punya weapon dia macam senapang. Abang suka Vakishim sebab dia ada banyak senjata dekat badan dia. Okay. Salam dari Konoha, Indo. Okay, waalaikumsalam Didi. Alright. Next, soalan daripada El Razik. Tolak R3Q. So, dia tanya,
Pertama, dia ada 3 soalan. Pertama, selain Ultraman yang abang tahu, ada lagi yang abang tahu kayak Kamen Rider atau Power Rangers? Okey, abang tahu Kamen Rider, semua nama Kamen Rider abang tahu. Power Rangers jarang. Sebab abang jarang tengok Power Rangers lah. Dulu abang suka tengok Power Rangers, tapi tak berapa enjoy lah time tu. Sebab Abang Zon time tu, masa tu Abang Zon bayi lagi. Dan Abang Zon tak perlu faham jalan cerita dia. Okey, kedua, mulai umur berapa abang mula buat video-video Ultraman? Okey, umur abang tak boleh tunjuk. Tahun abang start buat video adalah pada tahun 2021 lah, ya, atau 2022. Rasanya masa tu COVID, and time COVID tu Abang Zon lah start buat video-video Ultraman. Okey. Ketiga, Abang Zon lahir tahun berapa? Sorry, Abang Zon pun tak boleh bagi tahu kelahiran tahun Abang Zon. Itu saja, by the way. Salam dari Indonesia. Waalaikumsalam Encik El Razik. Okey. Next, daripada Delta_Z tolak 20. Ditanya, ada 5 soalan. Okey, ditanya, abang suka Transformers tak? Kalau suka Transformers, abang suka siapa? Of course, Abang Zon suka. Sebelum tu, sebelum abang jawab soalan tu, dia ada lagi satu. Katanya, ni saya edit yang waktu abang umumkan 95k subscribers hari tu. Okey, tanya abang kerana dapat 100k subscribers. Thank you Encik Delta. Thank you. Okay, terima kasih banyak Delta kerana support Abang Zon. Okay, so back to the question. Abang Zon suka the one and only Optimus Prime. Yes, itu adalah favourite character Transformers Abang Zon. Okay, kedua, kalau diberi pilihan, abang nak join Autobot atau Decepticon? Of course lah Autobot. Buat apa Decepticon? Apakah? Okay, sorry, Abang Zon tak marah pun. Okay. Ketiga, abang dah tak buat review Blockies ke? Okay, Abang Zon sebenarnya nak dapat Blockies yang besar lah, yang besar sikit, macam Blockies Transformers tu, macam ni. Okay, tapi Abang Zon disebabkan Abang Zon ni nak bina sebab nak bagi Abang Zon rasa puas lah. Tapi macam Blockies, macam Blind Box ni, bagi Abang Zon tak rasa puas hati lah. Okay. Dan Blockies memang harga Blockies pun agak mahal sebab satu kotak dah RM29. Yeah? Tapi Abang Zon cubalah buat video Blockies lagi. Okay? Sebab Blockies ni dah viral dah guys. So mungkin Abang Zon akan dapat lagi Blockies ni. Okay? Soalan keempat, abang suka Ultraman era apa dan Ultraman apa? Oh, abang suka semua Ultraman era, dari Showa, Heisei, New Generation dan Reiwa. Dan favourite Abang Zon adalah Ultraman Regulus. Alright, next. Kelima, berikan 3 Ultraman dan 3 kaju kegemaran abang. Start daripada Showa. Okay, firstly, iaitu Ultraman Taro. Okay, Ultraman ke-6. Dan kaju untuk era Showa adalah Tyrant. Seterusnya adalah Heisei, Ultraman 3. Yang kaju Heisei adalah Gacha Nozowa atau Gacha Nothor. New Generation pula iaitu Ultraman Orb, dan New Generation punya kaju adalah Juggler. Okay, so itu soalan daripada Delta Z tolak 20. Okay, daripada soalan seterusnya daripada Niche Cute 456. Ini lagi banyak soalan. 11 soalan dia bagi. Okay, kita mulakan dengan nombor 11 lah. Okay, Q&A daripada Niche Cute 456. Abang sejak bila dapat idea nak buat YouTube? Sejak abang masa sekolah rendah dulu. Tapi memang dari sekolah rendah dulu memang tak buat lah. Tapi bila Abang Zon dah masuk sekolah menengah and time COVID tu, abang dah start buat video YouTube. Okay, soalan ke-10, abang suka minum apa? Ais kosong. Okay, tu random lah. Okay, air Milo ais. Apa favourite makanan abang? Nasi ayam dengan ayam goreng. Abang suka player bola mana? Cristiano Ronaldo. Abang suka Manchester United tak atau Al-Nassr? Dua-dua hebat tau. Okay, kita bagilah dengan Al-Nassr. Pasukan Al-Nassr. Soalan ke-6, paling suka animasi apa kat Malaysia? Boboiboy lah. Soalan ke-5, suka tak kopi Saigon? Tak pernah minum, tapi mungkin satu hari nanti Abang Zon akan cuba minum kopi Saigon ni. Okay, next, keempat, pengalaman apa paling menakutkan abang sampai takut jawab? Paling menakutkannya. Okay, ada satu time tu bila Abang Zon balik daripada cuti Langkawi, Abang Zon masa tu keluarga Abang Zon berhenti dekat R&R lah. Dan Abang Zon masa tu nak pergi ke toilet. And Abang Zon masa tu pergi toilet. Dan bila Abang Zon dah sedar je, Abang Zon cuba nak keluar lah. Bila abang nak keluar je, tiba-tiba pintu bilik air tu tersekat. Dan Abang Zon cuba nak keluar tapi tak boleh.
And so abang apa macam nangis lah apa semua tu sebab Abang Zon tersekat. And Abang Zon cubalah apa tarik pintu tu keluar. Abang cubalah tarik pintu tu dekat bawah pintu tu yang ada lubang tu. Abang Zon cubalah tarik kuat lagi. Itu kali pertama lah. Kali kedua Abang Zon dah start menangis apa semua. And then Abang Zon cubalah tarik bahagian bawah pintu tu, tarik lagi. And then pintu dah buka. And Abang Zon just berhenti nangis lah. And just sapu air mata tu sebab Abang Zon tak nak lah bagi semua tahu yang Abang Zon ni nangis. Okay. So itu pengalaman yang Abang Zon paling takut lah time tu. Masa tu Abang Zon kecil lagi. So, tapi Abang Zon ceritalah dekat ibu bapa Abang Zon. And nasib baiklah Abang Zon dapat keluar daripada toilet tu. Kalau tak, habis lah tersekat. Okay. Terusnya kita ada ketiga, suka tak Ultraman Zero atau Ultraman Cosmos? Abang nak jawab Zero, tapi sorry Abang Zon nak ke Ultraman Cosmos. Ultraman Cosmos, abang suka Ultraman Cosmos. Okay. Zero boleh lah dia ke nombor 2. Sorry Ultraman Zero. Okay. Kedua, abang ni fans Boboiboy ke tak? Of course lah fans. Tak nampak ke video-video cut Boboiboy yang Abang Zon dah buat tadi? Tak tengok lah tu. Dah. Gurau. Okay. Abang Haris suka tak Starscream kat cerita Transformers 1? Oh, Transformers animated tu. Okay lah, abang suka lah Starscream versi Starscream tu. Okay, so itu daripada Nishcube 456. Seterusnya, daripada DDRD P6X6E. Dia tanya, tujuan abang bikin konten apa? Sekali lagi Abang Zon buat konten ni sebab Abang Zon nak just cari masa lapang Abang Zon. Okay. Seterusnya, edit pakai aplikasi apa? 1. CapCut. 2. DaVinci Resolve. Itu dekat laptop. Okay. Dan rasanya itu saja soalan. Ya, kita dah jawab dalam 23 soalan guys. Walaupun sikit tapi banyak soalan mereka tanya Abang Zon. Okay, yes. Kita dah pun complete video Q&A kita pada hari ini. Dan itu saja video unbox dan video Q&A untuk hari ini. Kalau korang enjoy video untuk hari ini, korang boleh like, share, komen dan subscribe. Dan tekan loceng notifikasi tu. Dan lepas ni kita akan cuba dapat 1 juta subscribers. Sekarang kita dapat 100k. Sekarang kita cuba dapat 1 juta pula. Okay. So, okay, sedikit announcement. Ada satu announcement lah. Okay, disebabkan Abang Zon dapat 100k subscribers, ada 2 atau 3 atau mungkin ada lagi video special yang akan datang. Iaitu yang pertama adalah video unpacking Boboiboy Galaxy Card, which is the new version iaitu Blazing Frost. Dan kedua adalah Abang Zon akan buat video special yang kedua adalah speed building, iaitu speed building Kamen Rider Kuuga Ultimate form. Ni adalah final form Kamen Rider Kuuga. So stay tune untuk video tu. Dan Abang Zon nak planning lah nak buat lagi satu video unboxing atau reaksi. Kalau korang dah lama tak tengok Abang Zon buat video reaksi, cuba korang komen di bawah video apa yang patutnya Abang Zon cuba react. Kalau korang suggest reaksi ni, so Abang Zon buat reaksi tu. Tapi kalau video reaksi tu kena copyright, sorry kita buat video reaksi yang lain pula. Okay, jangan risau, Abang Zon akan cuba fikir konten video special Abang Zon apa. Tapi mulai sekarang ni Abang Zon rehat lah dulu. Time-time ni macam ni Abang Zon cuba rehat sebab hari ni Abang Zon nak pergi jumpa keluarga jap. Okay, and then mungkin lepas balik daripada family member tu, Abang Zon cubalah buat video-video special. Okay, dan sekali lagi terima kasih banyak pada semua yang telah support Abang Zon. So video-video first Abang Zon adalah buat video Roblox. So Abang Zon dah jawab dah soalan tu. Dan itulah video pertama Abang Zon. Dan tak berapa banyak subscribers time tu. Tapi lepas beberapa video-video Abang dah post, Abang tengok satu video ni yang paling viral adalah Boboiboy aksi figura. Bukan yang baru, yang lama. Memang banyak view. Dalam 78k view tak silap. And then Abang Zon cubalah buat sedikit remake video-video yang lama tadi. Dari video lama Abang Zon akan remake yang baru pula, macam Uno tutorial. Sekarang ni ada Uno baru lah. So Abang Zon cubalah buat video tutorial Uno pula. Okay, sedikit tutorial. Kalau korang nak tengok Abang Zon buat tutorial lagi, boleh komen di bawah. And rasanya itu sajalah video untuk hari ni. So
Kalau korang nak tanya soalan lagi, boleh aja. Boleh tanya soalan di komen di bawah kalau korang nak. Rasanya itu sajalah video untuk hari ni. So sekali lagi, terima kasih banyak kepada semua fans Abang Zon, kerana Abang Zon dah dapat 100k subscribers. So lepas ni kita akan cuba dapat 1 juta subscribers pula. Jadi Abang Zon akan jumpa korang ke video yang seterusnya. See ya.